Hari ini kita orang keluarga nak kongsi pengalaman kita orang yang paling mencabar tapi paling menyeronokkan sepanjang trip kita orang ke Bali. Kita orang dekat Beji River Adventure. Tempat ni memang terkenal dengan aktiviti ATV. Best. Korang jangan risau tau. Staff dekat sini sangat-sangat mesra dan profesional. Diorang pun sangat-sangat supportive. Diorang akan terangkan dulu cara kendalikan ATV tu, tips-tips keselamatan, dan yang paling penting, pastikan semua orang enjoy dengan selamat. Bila semua dah okey, kita orang dah mula masuk ke dalam jungle track. Oh, sumpah aku cakap, dalam tempat ni pokok-pokok dia semua tinggi-tinggi. Tapi udara dia nyaman dan segar. Memang best tau. Jalan dia pula berliku-liku. Rasa macam betul-betul dalam hutan. Part lalu dekat dalam river track ni pun best juga tau. Kita orang lalu dekat tepi sungai ni. Bila lalu dekat sini, langgar batu-batu dekat bawah tu rasa nak terbalik pun ada tau. Tapi masa ni semua orang dah tak kisah dah. Semua muka happy je. Tempat ni pula memang ikonik. Diorang panggil tempat ni Mysterious Cave Track. Gua ni gelap tau, tapi guide kita orang bawa kita orang keluar ikut jalan cahaya kat depan tu. Lepas tu kita orang berhenti ambil gambar kat sini. Last kali kita orang sampai dekat Water Speed Fun Track ni. Memang tempat ni luas betul, tapi penuh dengan air. Kita orang pusing-pusing 2-3 kali kat tawah ni. Masa ni semua orang lepas geram. Speed gila-gila punya. Splash air kiri dan kanan. Memang priceless tau. Overall, pengalaman ATV ride dekat Beji River Adventure ni memang padu gila tau. Dekat sini macam-macam track korang boleh try. Staff dia orang pun sangat-sangat helpful dan sporting sangat. So kalau korang datang Bali, aktiviti ni korang wajib masuk dalam itinerary korang. Tapi yang paling penting dapat spend time happy-happy dengan keluarga, kan? Kita orang happy sangat dekat Beji River Adventure ni. Next time kita datang lagi, okay? Terima kasih subscribe. Jumpa lagi dalam next video.